Azia Rahmah dah stop production. Itulah khabar angin yang kita selalu dengar. Lagi-lagi sekarang ni pun Azia DNGA dah turun harga Tapi betulkah Azia Rahmah ni dah stop production? Kalau kita tengok dekat website Pro2 masih lagi ada Azia Rahmah lagi ataupun Azia E untuk harga RM22,000. Tak ada apa-apa confirmation pun daripada Pro2 yang mengatakan Azia Rahmah ataupun Azia E dah stop production. Sebab kalau kita ingat balik, kita fikir balik, untuk sekolah-sekolah memandu untuk kelas D lesen D, cuma Azia Pre DNGA sahaja yang ada transmisi manual. So production untuk Azia Rahmah ataupun Azia E ni masih lagi diteruskan. Okey, untuk Azia DNGA pula sekarang dah turun harga. Sekarang harga bermula daripada RM33,900. Azia G turun sebanyak RM4,700. Azia X turun sebanyak RM1,500. Azia SE pula dia turun RM1,000 dan Advance yang ni turun sikit sahaja, dia turun RM500 sahaja. Tapi dah turun harga ni, spek semua masih sama lagi. Tak ada benda yang Pro2 kurangkan pun untuk Azia DNGA ni. So itulah dia, Azia DNGA dah kurang harga. Azia Pre DNGA masih lagi dalam production. So kalau korang minat dengan rim kompang ni, saya tak jual lah kan. Tapi kalau korang minat rim besi macam ni, boleh je order Azia Rahmah lagi.